Hello, good morning. Since hari dah nak dekat, so I kena siapkan EE juga. So hari ni I akan bawa EE pergi grooming. So tak tahulah macam mana ragam dia. So jom. Muhammad, let's go grooming. Masuk. Tu sebenarnya bag ni nak bawa dia pergi jalan selalunya, sebab tu dia nak masuk. So hari ni nak bawa grooming. Tak tahu lepas ni dia akan takut lagi ke tak dengan bag ni. Help! Kita akan masukkan dia dalam kereta. Ya. Tak mahu lagi, awak gemuk sangat. Okay, seatbelt pun dah pakai. Safety first. Tapi dia tak duduk diam. Dia memang tak suka naik kereta. Sekejap je. Okey, jom. Mama okey? Bapak dia tak buka kedai lagi, dia dah balik sekolah. Mama okey tak? Bising weh. Nah. Awak nanti kan kau buat balik. Kami tak kisah, tapi anak dia tak ada masa. Okay, so kita dah balik daripada hantar EE. I thought boleh tunggu je, sebab macam first grooming hari tu kena tunggu 2 jam je. Tapi yang ni dia kata dia seorang je yang grooming. So takut tak sempat, dan ada kucing lain lagi yang tengah tunggu. So kita orang kena ambil dia pukul 4 nanti. And sementara nak tunggu pukul 4 tu, I tengah edit video for my next vlog. Okay, sekarang dah pukul 3.56 and orang klinik tu pun dah WhatsApp I. Dia cakap EE dah siap dan dah boleh ambil. So I dengan Mak nak pergi ambil EE. Rindu rumah kosong tak ada dia. Dah ambil EE. Mulut dia tak henti-henti bising. EE memang tak boleh tau kita bawa dia naik kereta, sebab dia takut macam kita buang dia. Sebab itulah dia macam takut sikit. Tapi tadi masa ambil dekat tempat grooming tadi okey je. Dia macam manja-manja je lah. Tak tahulah dia drama ke apa depan lelaki tu. As a pet parents, I rasa macam anxious lah tak nak tinggal dia ni lama-lama dekat klinik tu. Sebab this is second time yang I bawa dia pergi grooming dekat Pahang. Yang first hari tu dekat Temerloh tu dia ambil masa 2 jam je untuk tinggal dia, and then nanti dah siap. Tapi yang ni I hantar dia pukul 11 tadi, pukul 3.30 baru boleh ambil. So kita orang kat rumah dia rasa macam dia okey ke kat sana kan. Takut macam-macam lah fikir. Tapi tengok ni macam alhamdulillah lah okey. Cuma I rasa macam I kena ketuk. I rasa macam I kena tipu. Sebab harga asal grooming dia 49 ke 45 tak. Tapi I cakap kat dia I nak basic trim je, which is ada dalam package grooming tu. Tapi tadi dia charge I 60 RM60. Dia kata itu basic lion cut. I tak tahu lah sama ada sebab body EE kan bulu dia a bit panjang. So I takut mungkin dia rasa dia buat short lion cut sebab tu kot. Tapi tak apalah, aku pun macam orang kena pukau. Aku bayar je tanpa tanya apa-apa. So I dah beli juga treats dia, RC, sebab nak pujuk dia. Sebab actually kita orang paling takut, dia dah takut nak duduk dalam bag tu. Sebab tu ialah bag dia jalan dekat rumah taman je. Tapi sekarang kita orang bawa dia pergi grooming, so kita orang takut dia trauma. But hopefully not lah. So sekarang kita orang singgah bazar kejap. Mak tengah beli makanan untuk Abah. Esok lepas ni kita akan balik. So esok I akan update semula macam mana condition EE. Morning. So plan hari ni ialah I nak bersihkan bag EE semalam sebab dah penuh dengan bulu. Tapi sebelum tu kena bagi dia makan dulu lah, sebab ada janji dengan dia. Lepas subuh I nak bagi dia makan. Selamat pagi. Nak makan ke? Jom sahur. Panas. Sejukkan dulu.
Nah, okay. Muhammad, awak tak takut ke dengan beg awak? Dah bersihkan dulu. Nanti dah bersih kita pergi jalan-jalan. Okay? Oh, masih suka. Awak nak masuk lagi ke? Sekejaplah, dah bersihkan dulu. Geramnya. Okay. Penuh dengan bulu. Beg ni sangat best korang. Ii sangatlah suka beg ni. Daripada korang beli beg yang macam yang ada bentuk curve tu kan, ataupun yang ni, beg korang beli yang ni. Sebab Ii pun lagi selesa beg ni daripada beg yang lain. I beli ni rasa harga dalam RM40 je. Kalau dia nak beli juga, I letak link dekat description kat bawah. Ii berat dia 5 kilo. So yang ni sangatlah suitable untuk dia. I beli brand Easy Pack. Hah? Lepas apa? Tak nak lah. Dia nampak mak. Okay dah, bye. Bye. Apa kawan? You don't want? Not friend. Berat. I terlupa nak ambil daun favourite dia, which is daun helikopter. Biasanya pagi-pagi memang ni lah rutin dia. Ambil, kalau tak nanti mulut dia tak boleh berhenti bercakap. Mengiau. Nak rumput ke? Okey. Tepi sikit. Jom. Ya, free je ke? Okey, cakap Muhammad. Mama okey je lepas grooming. Makin manja. Tidur macam ni. Thank you so much for watching. Bye. Bye.